mana kau belalah malam tadi? Ada mana ada ya. Ayah tu bang, asal boleh lambat aja sampai belalah. Asal belalah aja boleh lambat. Ada mandi dengan adul, bain apa semua di masjid tadi. Ya. Hendak juga tolak belalah ya. Tagal ayah kan bisa begitu dengan sidang dini. Ayah nandu kan rupiah ya. Cek. Bagawi gen kuler. Makan gen aku tanggung. Hendak berbini. Kau ni bujur-bujur beri supan tu. Tahu tak? Ya ni ya. Begam-begamat lah sikit surah ya. Kedengaran sidang dini ini ya pak. Ayah nanduk kan Harun Najis ya. Ya. Harun Najis tu. Ilah Muaudin tu ya. Harun Najis. Ni muka aku ni ilah Harun Din gen aku kada ano tahu tak? Kada bangga. Kada bingking. Harun Najis. Besapnya ayah pi ayahnya berarti Udin kene. Dah lah Udin ni kurang kasih sayang ya hai. Amun bujur hendak berbini tok. Kabun tu digawi. Dah tagah dah. Kayak hutan banat. Waringin banyak. Kadang-kadang aku kena tahu mana satu Muhammad, mana satu Muhawarik. Sama aja Muhammad dengan Muhawarik. Kenapa ni? Nak mandi aku ngayak teh ni lah. Ni, anakmu ni. Si Utoh ni. Umar mungkin satu. Mun aku bermamai, ada aja yang ada bujur. Gemet-gemet ya, dengan orang main sopan lah. Penarikan benar ni. Udin ni satu juga. Ya. Mak. Udin sejujurnya ada benda nak pada ni. Asal takutan gini ada. Malam tadi ya kami ada bincangan nak cadangannya nak bergawi di Kuala Lumpur. Tunya nak minta izin ke ayah ni. Nangak kau mana? Masuk ni dah 4 kali tahu kah? Yang tadudinya sampai sekian bas saja. Imbah tu kau balik ke rumah. Si Diang tu yang iya mandai, wadi. Imbahnya iya mahantos di rumah. Supan aku ke sidang tahu kah? Hei. Dah tu ha, bukannya kena haloi lagi tahulah. Padah lah ayah. Kali ini bujur-bujur mai. Udin nak tolak je mai. Udin mai nak mak andak marwah Udin ni mai setinggi-tinggi langit tahu kah mak? Ya. Udin ni ayah mun dapat bergawi di Kuala Lumpur tu. Ni Udin nukarkan ni. Sagona-gona ya ialah halilipan. Pang